Geng mak-mak umur 40, 50, 60 ke atas ni, tolonglah jangan biar badan makin lemah. Sekarang bukan lagi masa untuk tanggung je semua tu. Cuba ikhtiar dengan cara yang lebih sihat. Ramai dah share lepas amal jus kudrah hari-hari, badan rasa ringan, tidur pun lena, kolesterol dan gula pun makin stabil. Jus ni bukan ubat, tapi campuran bahan sunnah macam buah tin, zaitun, delima, habatus sauda, bawang putih, lemon, halia, cuka apple. Siap ada prebiotik dan probiotik untuk bantu cuci usus dan kuatkan imun badan. Kalau dulu selalu rasa lesu, sekarang dah bertenaga. Kalau dulu lutut sakit nak bangun pun susah, sekarang dah boleh jalan lama sikit. Rasa dia pun sedap. Masam manis buah, tak pahit langsung. Satu sudu sehari je dah cukup nak bantu jaga jantung, darah dan tenaga harian. Dan sekarang tengah ada offer meleleh. Beli 2 percuma 1, beli 3 percuma 2. Siap free COD ke Singapura. Mak-mak semua, jangan tunggu badan makin sakit baru nak ikhtiar. Rezeki Allah bagi melalui usaha. Cuba jus kudrah sekarang. Serius, ramai dah rasa perubahan. Giliran mak-mak pula lepas ni.